Jadi kepada korang semua yang sentiasa join live, sentiasa support, kalau aku dah tak ada kat dunia ni, korang tolonglah ingat benda yang baik-baik je. Apa-apa benda yang tak baik yang pernah saya buat dulu tu, tolonglah jangan dibangkit-bangkitkan, tolong jangan diungkit-ungkit, tolong jangan diwar-warkan lagi benda-benda aib yang dulu-dulu tu. Dekat ni borak-borak dengan Captain, dia puji tau orang Malaysia ni baik, sopan santun kan. Lepas tu dia puji juga Malaysia, perempuan-perempuan Malaysia banyak yang tutup aurat. Alhamdulillah, kita terkenal dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah. Jadi korang yang dekat dalam ni pun, yang dekat dalam live ni pun, tolonglah tunjuk akhlak yang baik. Masya Allah, apa tu? Tiha Fatihah, Masya Allah. Aku jadi naga ke apa ni? Wow. Macam mana bunyi? Wow. Ada asap. Naga. Oh, naga. Masya Allah, tabarakallah. So, apa ya, saya kalau korang tengok news hari ni kan tentang Gaza, memang Laknatullah ni memang diorang tengah habis-habisan bom diorang tengah habis-habisan bom Gaza, seluruh Gaza, habiskan, ratakan semuanya. Diorang memang dah all out dah. Jadi kita pun kena all out doa. Kita pun kena all out juga semangat kita untuk sebarkan tentang gerakan Global Sword Flotilla ni. Kena betul-betul all out. Jangan kedekut, jangan kedekut untuk share dekat korang punya follower. Masya Allah, apa itu terkejut aku. Jangan kedekut untuk share dekat korang punya follower. Ada follower juta-juta tak share, nanti dekat akhirat nanti Allah tanya apa yang kamu dah lakukan terhadap saudara kamu yang telah ditindas. Adakah kamu membantu atau kamu mendiamkan diri? Apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab? Jadi share benda ni kena share. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Allah. Fatihah. Semoga awak murah rezeki. Mekna, terima kasih. Devian, terima kasih Allah. So korang yang ada follower, ada pengikut yang ramai, mungkin korang boleh pesan juga kepada artis-artis yang korang suka kan, yang korang minat kan, influencer yang korang minat tu. Pesan, spam banyak-banyak dekat dia punya social media, minta dia support, suruh dia share tentang Global Sword Flotilla ni. Cakap kat dia orang yang ada follower berjuta-juta tu, jangan kedekut untuk share. Okay, tapi masih ada makan lagi barang boykot. Nanti diorang jawab je lah, simple. Bila Allah tanya nanti, diorang mungkin dah ada jawapan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Farah, terima kasih Komis Bibi, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Pergilah mawat mapi tu, ada striker kat situ. Ni tim Tunisia, Spain. Di mana Sudazi? Di bumi. Oh, menghempas ni apa? Ombak tu. Masya Allah, tabarakallah. Majalan. Gila berat. Sebab itu laluan aku hari-hari kan. So guys, ni nak minta tolong ni. Boleh kamu tolong ni? Boleh tolong tak? Tak bergoyang. Habis tu kau tak nampak aku ke kiri ke kanan ni. Takkan aku berzikir sambil buat live, kan? Betul, cucu Nelson Mandela pun ikut.
Waalaikumsalam dari Brunei. Soalan pelik-pelik. Betul. Kenapa Indonesia undur diri? Kan dah orang dah ada statement. Tak baca. Terima kasih bagi train. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Zul. InsyaAllah, tabarakallah. Terima kasih lah bagi tahu dekat orang-orang yang tak tahu ni. Kadang-kadang ada benda yang macam tahu sebenarnya tapi buat tak tahu. Ada juga yang malas nak ambil tahu. Yang malas nak ambil tahu pasal Palestin tu nanti wallahualam korang mungkin korang dah ada jawapan dekat depan Allah nanti. Love you guys. Sorry lah kalau saya buat live saya cara macam ni kan. Sebab memang macam ni cara saya bercakap. Mungkin tak sesuai dengan keinginan ada korang ke apa. Sorry lah, tapi memang ni cara saya bercakap. Waalaikumsalam. Kat mana ni baby? Baby mana pula? Baik, insyaAllah, insyaAllah. Nak minta tolong korang ni, boleh tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tolong apa? Oh, bagus lah korang ni, insyaAllah. Memang betul Malaysia ni dipuji akhlak-akhlak yang baik, suka menolong. Saya nak korang spam artis-artis yang korang suka ataupun yang korang idolakan, influencer yang korang idolakan tu. Boleh tak korang spam dorang punya social media untuk minta dorang share tentang Global Sumut Flotilla ni? Boleh tak? Boleh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah boleh. Semoga Allah murahkan rezeki kalian semoga. Jazakumullahu khairan kathiran. Okay. Yeay. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih. Sweet lah korang ni. Masya Allah, tabarakallah. So korang spam banyak-banyak. Suruh diorang post tentang Global Sumut Flotilla ni. Ada banyak follower kan, berjuta-juta. Yes, kita sama-sama misi. So korang punya misi adalah itu, okay? Ke visa ke love you ke, korang punya misi adalah itu, okay? Misi korang adalah spam artis-artis ataupun influencer idola korang semua. Spam diorang untuk share tentang Global Sumut Flotilla ni. Okay? Cantik. Mantap, 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 mantap. Mantap. Saya doakan korang semua nanti insyaAllah ada rezeki boleh join misi ni untuk wave yang kedua insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Tiha Fatihah. Bagi lagi gift. Tiha Fatihah. Kayanya awak ni. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah murahkan lagi rezeki awak, limpahkan lagi rezeki awak. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. InsyaAllah azam daripada sekarang nak join misi. Azam daripada sekarang. Jadi kena buat persiapan daripada segi mental dan fizikal. Okay. Kewangan siapkan, kumpul duit siap-siap. Jadi bila ada panggilan untuk misi tu terus jom, InsyaAllah. InsyaAllah. Bagi tahu dekat semua korang punya artis-artis. Sekarang ni korang pula yang jadi influencer untuk diorang, okay? Boleh buat misi tu. Korang yang dekat dalam ni ada 2,000 orang ni, korang pula jadi influencer untuk diorang. Influence diorang untuk support gerakan Global Sumut Flotilla ni. Boleh? Boleh? Boleh. Ya. Sekarang korang pula jadi influencer. Spam diorang punya social media banyak-banyak. Kan? Ada follower berjuta-juta.
mestilah post kan, at least post lah kan. Thumbs up. Okay, ambil. Okay, cantik. Cabaran paling getir. Banyak sebenarnya cabaran dia. Pernah baca 18 ke 20k. InsyaAllah itu adalah kos dia. So kena prepare, kena simpan lah duit kan. Kena simpan lah duit. Boleh buat beli form mahal boleh kan. Jangan nak pergi busy tak boleh. Amin amin rabbil alamin. Dekat kapal ni kan, dekat kapal saya ni, diorang panggil saya ninja. So saya selalu tutup muka. Saya tutup muka sebab saya nak elak hidung saya daripada running nose bila terkena angin laut. Dia terlalu direct kan. Jadi cara saya untuk jaga diri saya, macam tu saya kena tutup muka, hidung ni, supaya tak terlalu direct angin laut tu. Kita kan tak biasa duduk kat laut lama-lama kan. So inilah cara kita, cara saya lah. Plus lagi saya memang pemalu. Jadi ya, ninja. Betul orang panggil saya ninja. Betul, korang tahu tak masa kita orang dekat Tunisia hari tu, makan dekat restoran yang dekat dengan kita orang punya port ni lah, tempat pelabuhan kapal-kapal ni. Lepas tu waiter dekat restoran tu panggil saya Ummu Ubaidah. Sebab saya macam Abu Ubaidah, dia kata. Tapi sebab saya perempuan, so dia panggil saya Ummu Ubaidah. So saya macam, yes, I am Ummu Ubaidah. Ana Ummu Ubaidah. Ana Ummu Ubaidah min Malaysia. Support gerakan Global Semua Fatlah. Yang tanya suami tak ikut ni, dek, kau ketinggalan jauh sangat ni, dek. Pergi buka ulang kaji balik. Jangan asyik nak kena suap je. Ulang kaji balik, belajar balik. Ambil tahu sikit. Bukan ambil tahu sikit, ambil tahu banyak. Terima kasih Bri bagi saya angsa. Masya Allah, tabarakallah. Buat research sikit. Betul, ulang kaji sikit. Masya Allah, Fatihah. Awak memang kaya lah Masya Allah, betul lah awak. Mantap awak. Awak memang mantap Fatihah. Aduh, tergantuk pula kepala. Sebab arus ombak tu gam-gam tu lah sini. Dapat anjing. Masya Allah, comel betul. Allah bersama. Amin amin rabbil alamin. Macam mana soalan share pakaian yang dipakai, jenis material mesti cepat keringan. Betul. Ni saya beli ni dekat Tunisia hari tu. Saya punya baru baju-baju banyak yang saya dah hantar balik ke Malaysia. So saya beli dekat Tunisia yang jenis yang lagi nipis, cotton, yang senang kering dan dia panjang sampai paha kan. Jadi dia menutup aurat kita lah, insyaAllah. Dan mudah untuk kita boleh pakai terus kalau nak solat kan. Seluar saya ni saya order dekat ni je. Sebelum gerak hari tu saya order dekat Temu. Ni cutting, saya ambil cutting lelaki lah. Sebab kalau cutting perempuan dia macam ada shape sikit. So saya tak suka. Saya ambil cutting lelaki, so dia baggy. Dia macam cargo pants. Pun kain dia tak tebal, nipis. And then macam towel pun, towel saya ni dekat belakang ni. Kau nampak towel warna hitam. Macam mana tunjuk ni? Ni saya memang ambil yang warna hitam dan dia kain yang microfiber apa tah.
So memang microfiber yang memang jenis cepat kering punya. Serba hitam. Ya, so dia memang diorang dah tahu saya dalam kapal ni akan pakai baju hitam je. So ni saya punya jaket. Saya memang dah gantung siap-siap. Sebab kita orang kalau ada berlaku intercept ke apa, kita orang memang kena siap-siap dah pakai benda yang senang ambil. So macam ni bag saya. Dalam bag ni memang dah ada, saya simpan power bank. Ada, ya saya boleh tunjuk lah dekat korang. Bag saya ni akan saya bawa sampai bila-bila lah. So dalam ni ada, saya bawa mini sejadah untuk saya boleh solat di mana-mana. Lepas tu cermin mata yang kalis cahaya sikit, walaupun dia tak terang, walaupun dia tak gelap sangat. Tapi saya lupa bawa yang gelap tu. Saya bawa yang ni je. So at least boleh lah cover matahari sikit, sebab dia ada power kan. Lepas tu yang ni saya bawa. Lepas tu headlamp memang sentiasa bawa lah. Headlamp ni, headlamp kena ada sentiasa. Kan headlamp ni memang wajib bawa sentiasa, apalagi kalau malam kan. Lepas tu dalam beg saya ada hand socks, Quran, mini Quran, ada ubat tekak, ada macam-macam untuk kita tak mabuk laut kan. Lepas tu ada, saya pun tak tahu kenapa ada kopi teh dalam ni 3 in 1. Saya memang standby je bawa. Lepas tu apa lagi? Panadol memang kena sentiasa ada. Sini pukul 9.43. Ni mikrofon kalau saya nak guna untuk buat konten ke apa kan. Pasport diorang dah simpan dalam tempat yang selamat. Oh ya, ni nak tunjuk korang. Kita orang hari tu dekat Tunisia dapat hadiah rantai daripada seorang pakcik ni. So dia sediakan 2 color, gold and silver. So yang silver untuk lelaki, yang gold ni untuk perempuan. So dia ada peta Palestin. Saya tak buka lagi sebab amanah dia adalah kalau kita orang sampai Palestin, dia suruh saya bagi dekat orang Palestin, dekat wanita-wanita Palestin, atau dekat anak-anak Palestin. Amanah, dia punya amanah. Yes, semua dia bagi. So tu yang kita tak buka lagi daripada plastik. Betul rantai. So ini amanah besar yang saya akan bawa sekiranya sampai ke bumi Palestin, ke Gaza, insyaAllah saya akan bagi dekat saudara-saudara kita yang dekat Palestin. Tapi dia kata sekiranya tak sampai, dia cakap ambillah dia menjadi kenangan. So tu yang saya sentiasa bawa dalam beg ni, sebab nanti boleh bagi dekat saudara-saudara kita di Palestin, boleh bagi dekat wanita-wanita cantik yang ada di Palestin. Kamu adalah perempuan paling cantik di negeriku Palestina. Ya tu je lah dalam beg saya yang saya bawa. Gula-gula. Apa lagi? Tak ada dah. Saya punya duit pun tak ada. Memang tak ada duit dah. Tinggal duit shilling ni je. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal ada duit shilling Tunisia ni je. Saya pun tak tahulah nak buat apa. Tinggal ni je. Terima kasih Pre-Love.
Itu je. Agak bergelora laut malam ini. Saya akan letak balik ni. Ni Mariam bagi, Masya Allah, tabarakallah. Sejadah, mini sejadah, headlamp, Panadol buat sakit tekak, energy bar. Tiba-tiba ada teh dekat dalam ni, saya pun tak tahu. Teh 3 in 1. Apa? Cuma mata saya. Yang tu je lah dalam beg saya. Dan beg ni saya akan letak dekat tepi bantal saya. Sebab tepi bantal saya ni, tepi tempat saya tidur ni, dah ada topi memang saya standby yang saya akan pakai sekiranya berlaku intercept, pakai semua barang-barang yang ada. Sebab kita tak tahu berapa lama dia orang akan tahan kita. And then power bank memang saya akan masuk dalam ni dah. Dan semua saya akan bayar kat sini je. Macam saya cakap apa? Mana tu dah? Sis all black. Memang saya punya barang-barang semua all black. Semua all black. Jadi senang saya nak tahu tu barang saya. Terima kasih bagi gift Iman. Alhamdulillah keadaan di sini baik-baik. Korang jangan fikir sangat tau keadaan kita orang kat sini, dekat kapal ni. Sebab yang paling penting adalah keadaan saudara-saudara kita yang di Palestin, di Gaza tu sekarang tengah dihentam habis-habisan tu. Saya dah tak sanggup lah tengok apa video-video anak-anak. Allah. Itu yang korang kena ambil tahu. Itu yang korang kena sebarkan, biar satu dunia ni tahu betapa kejamnya laknatullah tu. Diorang ni dah banyak melanggar tahu undang-undang. Tu yang kita nak fight tu. Kita bukan fight pergi perang, kita fight, kita spread, kita bagi pressure dekat diorang. Dengan cara apa? Kita sebarkan benda ni, Global Sumuk Flotilla ni kita sebarkan, kita war-warkan tentang pergerakan ini. Jadi makin banyak orang sebarkan, makinlah diorang pressure. Dia diorang makin pressure, diorang jadi macam tak keluar lah, lipas kudung lah. Kita tak tahu lagi mana kan. Ya, saya dah doakan dah tadi untuk orang-orang yang di Sabah semua, InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih bagi saya tu universe tu. Tak tahulah dik, berapa hari lagi dah sampai. Aduh, soalan pun. Ni saya punya yang dekat dalam ni, yang mana yang update selalu ni, diorang akan bantu. Sebab diorang the best. Diorang akan ni bantu korang. Tapi korang jangan malas sangat, buat ulang kaji sikit. Buat ulang kaji sikit. Buat ulang kaji. Ulang kaji apa? Ulang kaji tentang gerakan Global Sumuk Flotilla ni. Jadi nanti bila orang tanya, tak adalah kau terpinga-pinga, tak tahu apa-apa. Tu baru orang tanya, belum lagi Allah tanya nanti apa. Semoga cepat sembuh Amirul. Amin amin rabbal alamin. Amin amin rabbal alamin. Tak,
yang korang yang tak tahu ni kan, saya pun pelik. Kepada yang tahu tu saya sangat Masya Allah sebab sentiasa update kan. Masya Allah, semoga Allah mudahkan urusan kalian, mudahkan rezeki kalian. Sebab korang yang ambil tahu pasal benda pasal Global Sumut Flotilla ni, korang memang betul-betul jihad. Korang memang betul-betul nekat untuk membantu saudara kita yang ada di Palestin. Korang sebab cara kita bantu saudara kita yang kat Palestin tu bukan sahaja dengan kita pergi ke sana atau mengikuti misi ini melalui orang kata pelayaran ini, tapi daripada korang berada di mana tempat korang berada tu, yang korang sekarang berada di rumah ke di mana ke, lepas tu korang sebarkan benda tu, itu juga dikira orang kata jihad kecil. Itu juga dikira usaha untuk membantu saudara kita yang ada di Palestin. Jadi saya ucapkan terima kasih, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, semoga murah rezeki kalian. Tetapi kepada yang tak ambil tahu ni, saya macam Allahu Akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kepada yang tak ambil tahu ni, Astaghfirullah. Sebab benda ni sangat penting. Benda ni sangat penting. Betul saya cakap, yang kena seksa, yang kena zalimi di bumi Palestin, di Gaza, itu adalah saudara kita. Apalagi yang Muslim kan, saudara se-Islam kita. Jadi kalau kita tak ambil tahu, apabila nanti di akhirat kelak Allah tanya nanti, apa yang kau lakukan terhadap saudara kau apabila mereka dizalimi, adakah kita sudah mempunyai jawapan? Ada? Takkan kau nak jawab bila Allah tanya kau nanti, apa yang kau dah buat dengan apa tindakan kau apabila saudara yang di Palestin tu diseksa, dizalimi, dibiar kelaparan. Takkan kau nak jawab dengan gosip rumah tangga artis? Tak patut kan? Tak kena kan? Sebab apa boleh macam tu? Sebab tu je live dia, ambil tahu pasal orang punya ni je, rumah tangga. Tu je kerja dia, ambil tahu pasal gosip. Deep, apa yang deep tu? Amin amin rabbal alamin. So kena ambil tahulah. Nanti Allah tanya, takkan kita nak jawab, oh artis ni punya ni. Takkan tu je jawapan yang kau tahu. Sebab terlalu sibuk dengan live, orang. Terima kasih bagi saya gift. Tapi kepada yang sentiasa support daripada awal sebelum pergerakan kami Global Sumut Flotilla ni, daripada awal sebelum kami berlayar, saya sangat salut dengan korang. Korang memang the best. Korang memang the best. The best. Luna, terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah. Dah sampai mana tu, dek? Tak tahulah sampai arena mana ni. Tak tahu arena mana sampai. Yelah, saya duduk dalam kabin lah ni. Malu, ya. Malu doh dengan orang-orang non-Muslim dekat sini, dekat misi ni. Lebih ramai orang non-Muslim daripada Muslim. Dan bila saya tengok orang punya video-video solidariti, lebih ramai non-Muslim punya solidariti tu, lebih, orang kata, lebih betul-betul all out orang buat. Kita bila nak buat solidariti, mulalah nanti masuk hal-hal lain pula. Hal-hal kau penyokong ini, kau penyokong ini, tak naklah pergi sebab dia penyokong ini. Tak satu hati, boring. Padahal kita nak buat solidariti untuk kita sebarkan awareness tentang keberadaan saudara kita yang ada dekat Palestin.
Tapi bila kita kat Malaysia buat solidariti, dia berpuak-puak. Dia ni penyokong penyokong politik ini. Tak nak pergi dia penyokong politik ni. Padahal cuba ambil benda tu sebagai orang kata ini adalah langkah untuk kita menyebarkan awareness tentang Palestin ni. Cuba jangan ada pemikiran macam tu. Tak kisahlah dia tu penyokong politik mana. Kalau ada solidariti orang buat, kau pergi je tu. Kau pergi je. Hal-hal politik tu gila lantak lah. Kau jangan campur. Yang penting ada nampak solidariti, diorang berkumpul pergi. Nyatakan awak punya solidariti tu. Tak payah sibuk hal-hal benda yang kau tak sepatutnya ambil tahu pun. Dekat Malaysia aku nampak terlalu sibuk dengan hal politik. Tak hal politik, hal rumah tangga tu je. Boring gila. Cuba kita fokus sekarang dekat misi kita. Ni misi kita bersama ni. Misi kita bersama. Korang ada di daratan untuk bagi semangat dekat semua orang, dekat seluruh Malaysia, dekat semua saudara mara untuk sebarkan tentang gerakan Global Sumut Flotilla ni. Kenapa? Sebab penting korang sebarkan benda ini. Jadi kalau apa-apa jadi dekat kita orang, korang adalah saksi. Faham? Korang adalah saksi pergerakan ini adalah misi kemanusiaan, bukan nak pergi berperang ke apa. Ini adalah misi kemanusiaan, misi non-violence. Kita bawa bantuan makanan, kita bawa bantuan ubatan, susu, barang-barang keperluan asas. Korang adalah saksi. Sebab tu perlunya korang spread tentang benda ni, korang sebarkan tentang awareness ni. Masya Allah, saya rasa macam dekat pantai betul. Ada kopi-kopi, ada kelapa. Terima kasih. Malaysia dah jadi Palestin, jangan. Jauh lagi. Malaysia tak ada kena bom. Malaysia tak ada kebuluran, tak ada ditindas habis-habisan sampai rata semua satu Malaysia, tak. Jangan samakan kita punya ujian dengan bumi Palestin yang memang dah habis-habisan dikerjakan oleh Zionis laknatullah. Alhamdulillah awak masih boleh live, awak masih boleh makan kan, masih boleh lepak mama, masih boleh tidur dekat katil. Jangan samakan awak punya jangan samakan kita punya ujian dengan saudara kita yang ada dekat Palestin ni. Jauh lebih berat diorang punya. Bersyukur kita duduk di Malaysia masih orang kata ada makanan, ada ubat-ubatan. Kau sakit boleh pergi hospital. Lepas tu ada rumah, ada tilam, ada bantal, cukup. Orang-orang di Gaza dah tak ada makanan, dah tak ada rumah, tidur pula bawah runtuhan, tak ada alas pula apa-apa, tidur macam tu je dekat tanah. Saudara mara mereka ada anak bini, suami apa semua dah syahid. Nampak? Kau rasa sama ke dengan kita punya ujian yang ada dekat Malaysia? Tak kan? Jadi kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur dengan apa yang Allah bagi kita sekarang ni. Dan bila kita bersyukur ni, kita kena bagi juga. Kita kena kongsikan. Bila Allah bagi kita rezeki lebih, kita kongsikan dengan orang yang memerlukan. Jadi cara dia macam mana sekarang ni, korang support je Global Sumut Flotilla. Sebab ini adalah pertama kali dalam sejarah ada puluhan kapal, Masya Allah, yang akan bergerak serentak untuk menembusi orang kata blokade yang dilakukan ke atas bumi Gaza.
kita nak buka laluan koridor kemanusiaan tu, supaya lepas ni insya-Allah kalau kita orang berjaya pecahkan kepungan ataupun blokade itu, insya-Allah korang akan menjadi penyambung untuk misi-misi ini, dan korang akan hantar bantuan dekat saudara kita yang di Gaza. Kita akan insya-Allah kita sama-sama bantu dia orang, bagi makanan, ubat-ubatan, semua keperluan-keperluan asas, insya-Allah. Dia kata Malaysia dah sama macam Palestin. Malaysia masih banyak buat konsert kot. Apa yang samanya dengan Palestin? Kau masih boleh pergi konsert apa? Masih boleh pergi tengok bola, masih boleh lepak kan, food festival, pergi tengok orang kahwin kan. Apa yang samanya dengan Palestin? InsyaAllah saya akan jaga kesihatan, insyaAllah. Saya minta Allah jaga kesihatan saya je. Malaysia masih duk kalut gosip. Cuba kalau pasal ni Palestin diuji sebab iman diorang kuat. Habis kita tak ada iman ke? Agama kita sama je, Islam, Tuhan kita sama je, Allah, Nabi kita sama je, utusan Nabi terakhir kita Rasulullah SAW, kitab kita sama je, Al-Quran. Amin amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih tau Belly. Terima kasih. InsyaAllah tabarakallah. Terima kasih bagi saya Love Universe. Hari ni dia berangin je, berangin. Yes. Close the windows. Oh, okay. Are you guys gonna be awake until 2 a.m.? Yeah, You think? yeah. So can I like have a nap here and then you Sure. wake, and then my alarm will go out at 2 a.m. and then don't wake up, just kick me out of it. No. No, yes. I need to be kicked out to wake up. Yeah, guys. Come on. Oh, my goodness. You're all good. Just stay where you are. Exactly where you are. She might pull something off together. Take this. Take this. Put it behind your back. This here. I'll just act dead. So, if you call me another reply, it's because I'm acting dead. Acting dead. Yeah. Ya, Rana. Sebab memang saya satu bilik dengan dia, dengan Rana. Awkward, kenapa awkward?
Itu bukan aircon. Bukan aircon. Saya punya bateri dah nak mati. Apa peranan kak? Peranan saya ni saya nak bagi tahu dekat semua orang. Tanggul Sungut Flotilla ni, peranan saya supaya saya boleh sebarkan dekat follower-follower saya, dan follower-follower saya boleh sebarkan dekat semua orang. Terima kasih bagi saya gift. Tak boleh kuat-kuat sebab Rana tengah tidur. Macam mana prepare mentally? Saya tak ada prepare mentally macam mana. Saya pun tak tahu. Saya just jalan je. Saya minta doa. Saya mohon dekat Allah supaya Allah kuatkan saya dengan ketenangan. Tak payah ajak orang nyanyi, orang nak tidur tu. Amin, 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 Rabbal Alamin. Dah berapa hari peranan korang pula apa? Mana tadi yang budak yang tanya peranan aku tadi tu? Peranan kau apa? Dengar tak suara saya kalau saya cakap macam ni? Dengar, okay, love. Dengar tak saya cakap love? Cuba, apa yang saya cakap? Love. Comel lah korang ni. Love. Sayang dah korang semua. Aku sayang korang semua. Kalau aku nanti dah tak ada kat dunia ni, korang kenanglah aku yang benda yang baik-baik tau. Jelah nak bagi tahu korang saya siap. Sebab kita tak tahu kan apa yang jadi ke depan. Dan kita tahu Israel tu pun memang Israel. Orang boleh buat apa dia nak buat. Jadi kita serah kepada Allah. Jadi kepada korang semua yang sentiasa join live, sentiasa support. Kalau aku dah tak ada kat dunia ni, korang tolonglah ingat benda yang baik-baik je. Apa-apa benda yang tak baik yang pernah saya buat dulu tu, tolonglah jangan dibangkit-bangkitkan. Tolong jangan diungkit-ungkit. Tolong jangan diwar-warkan lagi benda-benda aib yang dulu-dulu tu. Ingatlah benda yang baik-baik je. Terima kasih bagi gift. Masya Allah, tabarakallah. Dekat kapal ni kan, diorang panggil saya Nur. Comel tak diorang? Tapi bila diorang tanya Instagram, diorang tengok TikTok ke, dia cakap, oh ada nama baru di zikiran. Oh, dia cakap, oh you punya nama lain dekat ni Instagram. Saya cakap, tu station name saya. Nur tu adalah nama betul saya.
So korang pun panggillah Nur. Terima kasih bagi gift. Nama kak. Terima kasih. Cahaya. Betul. Wah, saya dapat piala dah. Wah, terima kasih. Jazakallah khair. Saya suka orang panggil saya Nur. Jadi kalau saya tak ada kat dunia ni, korang akan ingat Nur. Nur mana? Zizi Kirana. Yes. Kami tunggu di airport ya. InsyaAllah. Saya minta tolong dengan korang tu je. Korang sebarkan tentang gerakan Global Sumut Flotilla ni. Kak Elda, love you. Korang sebarkan banyak-banyak, bagi pressure dekat Israel, bagi pressure dekat diorang, bagi tahu dekat diorang kita datang bawa bantuan, kita datang bawa makanan, bawa ubat-ubatan, bawa susu formula untuk anak-anak kecil yang dibiarkan kelaparan, ubat-ubatan untuk anak-anak kecil yang dibiarkan kekurangan gizi, kekurangan vitamin. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Ya, setiap kali kalau korang nampak dekat TikTok kan, ada harap lah kalau korang nampak dekat TikTok tentang Global Sumut Flotilla ni, korang repost je. Korang repost, share. Terima kasih tak korang yang share tentang Global Sumut Flotilla ni. Kepada yang baru masuk, saya kena cakap slow-slow sebab saya punya roommate tengah berehat. Nama dia Rana. So dia tengah rehat, biar dia rehat dulu. Saya tak naklah cakap kuat-kuat, tapi korang dengar kan. InsyaAllah. Saya punya kapal nama Huga. Kenapa pula jealous? Terima kasih bagi bintang. Bintang. Oh, dapat lagi bintang. Dengarkanlah. Kita orang hari tu borak-borak lah kan, saya, Ardel, Ilya, masa awal-awal hari tu kan, dengan Mariam, kita orang borak macam, okey, kan ada sekalikan di Islam kan, okey, siapa nak jadi ni, siapa nak jadi Nusaibah, siapa nak jadi Safia, siapa nak jadi Khawla. Saya cakap saya nak jadi Khawla lah, sebab Khawla dia berkuda memanah. Aduh,
Kalau Nusaibah kan dia pedang kan. So saya cakap tadi saya nak jadi Khawlah. Sesuai ke saya jadi Khawlah? Terima kasih bagi bel. Sesuai ke saya jadi Khawlah? So, ya, saya okay. Saya jadi Nur Khawlah sekarang. Okay, Kak Alda. Kak Nur, semoga kita capai. Amin, amin. Terima kasih bagi gift. Mike tak dengar. Ikut. Tak dengar aku. Tak ada suara. Dengar je. Dengar, okey. Ombak. Kau tengok saya duduk statik. Ikut je ombak tu pergi mana. Saya duduk statik ikut ombak tu punya ni. Korang bayangkan saya solat macam ni. Saya solat. Saya solat macam ni. Sini pukul 10.20. Macam ni saya solat. Bergoyang-goyang kau. Tak dengar ke? Tak dengar lagi ke? Kenapa ada yang dengar, ada yang tak dengar? Tidur, Rana nak tidur. Okay, jumpa lagi tau insyaAllah. Ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih bagi saya lah, banyak gift. InsyaAllah tabarakallah. Semoga Allah murahkan rezeki kalian. Okay, sayang korang sangat-sangat. Korang the best. Korang the best. Korang the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.